Ni sabar. Kamu gaduh-gaduh. Ada konten. Satu situasi tegang dilaporkan berlaku pada pagi 4 Februari melibatkan sebuah rumah ibadat Kuil Sri Mahamariaman yang terletak di Ceras Hulu Langat, Selangor. Menurut penduduk setempat, beberapa individu bersama wakil pihak berkuasa tempatan serta anggota polis hadir ke lokasi berkenaan susulan dakwaan berkaitan status tanah tapak kuil tersebut. Kehadiran mereka dikaitkan dengan cadangan tindakan penguatkuasaan, namun perkara itu tidak diteruskan. Pihak pengurusan kuil dan komuniti setempat memaklumkan bahawa tapak berkenaan mempunyai dokumen hak milik tanah yang telah diluluskan pada tahun 2017. Selepas semakan dibuat di lokasi, tiada sebarang tindakan lanjut diambil dan semua pihak dilaporkan bersurai secara aman. Kejadian ini menimbulkan persoalan dalam kalangan masyarakat mengenai sama ada semakan awal terhadap status pemilikan tanah telah dibuat sebelum lawatan tersebut dijalankan. Orang ramai kini menantikan penjelasan rasmi daripada pihak berkuasa berkaitan bagi memperjelaskan kedudukan sebenar status tanah serta tujuan kehadiran pihak-pihak terlibat pada pagi kejadian. Ni sabar. Kamu gaduh-gaduh. Ada konten. Macam-macam dorang. Hari jadi. Apa ada saya? Saya dekat mesin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafawi bin Mat Said selaku pengerusi Persatuan Penduduk Taman Koperasi QPEC Fasa 2 bersama-sama dengan penduduk. Sebelum ni kami memang ada pernah buat bantahan pada 2024, maknanya bantahan kuil lah yang berada di belakang kami ni. Jadi penduduk ni tertanya-tanya pada kami apa yang seterusnya, apa yang langkah seterusnya dan apa feedback ni. Tapi kami nak bagi tahu yang sekarang ni MPKJ masih apa-apa pun masih belum apa-apa ambil tindakan lagi. Masih sama lagi. Kalau diikutkan tadi saya ada call dengan Jabatan Perancang juga, Jabatan Perancang. Jadi saya tanya macam mana yang isu kuil ni dah setahun dah ni. Kenapa masih lagi tak ambil tindakan lagi kan? Jadi dia cakap 2000, kalau saya bagi tahu sikitlah dia punya kronologi dia. 2017 dorang dapat kelulusan merancang 2017. Tapi kebenaran merancang tu sepatutnya valid setahun saja. Mana last 2018. 2018. Jadi sekarang ni bila saya call balik Jabatan Perancang, dia kata boleh pula nak mohon plan pembangunan, kira macam nak submit dia nak submit balik lah plan pembangunan tu. Sepatutnya dah terang-terang kat sini dah expired dah. Takkan dah 10 tahun boleh bina balik kuil tu. Jadi macam mana macam pembinaan tu yang sekarang ni kita pertikaikan macam mana kuil tu dah bina dulu 2014 baru dapat kebenaran merancang 2017. Itu persoalan pertama. Lepas tu pembinaan kuil sepatutnya dia ada infrastruktur semua, plan pembangunan, dan sampai sekarang diorang tak ada submit lagi. Dan kami pun buat bantahan ni bukannya sikit, yang buat bantahan ni nak dekat 2,000 lebih petition semua. Maknanya kalau boleh kita berharap MPKJ tengoklah juga sensitiviti orang Melayu dekat sini, sebab kami adalah majoriti dekat kawasan ni. Kami ada majoriti. Jadi sepatutnya MPKJ kena ambil tahulah isu macam ni. Dan saya bukan apa, kami takut harga rumah kami akan jatuh. Contohnya lah, harga orang Melayu nak beli rumah di kawasan yang sebelah dengan kuil. Agak-agak orang Melayu tu nak beli ke rumah kat sebelah kuil? Dah tentu orang Melayu tak nak beli. Sebab jadi harga rumah tu akan jatuh. Itu yang kami takutkan. Dan kerugian tu kami menanggung bertahun-tahun. Siapa yang nak tanggung semua tu? Kami semua bayar cukai tau.
Siapa yang nak tanggung semua tu? Lepas tu yang saya tengok sekarang ni, saya tengok MPKJ masih sama lagi mengekalkan last mesyuarat dia. Mesyuarat dia kata, last kami mesyuarat lah, dia kata undang-undang ni boleh dipilih. Mana kalau tak nak meruntuhkan pun tak apa. Tapi kalau atas sama, atas dia sama juga, atas PBT 172 juga. Kenapa meruntuhkan tu tak boleh? Sedangkan kami punya rumah itu hari pun kami dapat surat pun, kami runtuhkan juga bangunan kami tu sebab kami tahu kami salah. Kenapa kat sini tak boleh? Itu persoalan yang saya nak tanyakan pada MPKJ. Jadi berikutan pada hari ini adalah berkenaan dengan kita nak memaklumkanlah berikutan isu bantahan kuil di Taman Koperasi Kupek. Jadi berkenaan dengan ni, kita bukan sengaja ataupun nak mengambil isu ini sebagai menjadi isu untuk dipolitikkan ataupun dengan sebagainya untuk sentimen-sentimen perkauman ataupun agama. Tapi ini berlandaskan dengan undang-undang yang sedia ada dalam negara. Jadi kita kena faham kat sini. Jadi kita kena fahamkan kepada masyarakat dan juga rakyat, khususnya penduduk Taman Koperasi Kupek. Ini berkenaan dengan undang-undang yang sedia ada dalam negara. Jadi kat sini kita ada bantahan yang telah dibuat. Yang mana kat sini kita boleh lihat setebal ni ada 2,000 lebih bantahan daripada penduduk Taman Koperasi Kupek fasa 2. Jadi kat mana yang dikatakan ada penduduk-penduduk yang menyokong, yang membenarkan. Jadi ini perkara yang tidak logik. Jadi kita semua ada fakta dan ada bukti yang nyata untuk kita kemukakan kepada pihak yang berkaitan, yang terlibat, supaya benda ni kena ambil tindakan yang tegas dan berintegriti. Kita kena adil dalam membuat keputusan dan kita kena berani untuk menegakkan kebenaran. Jadi kita tak boleh nak melebihi sesuatu pihak tu, tak boleh. Jadi dalam mengambil keputusan kena adil. Itu yang penduduk-penduduk di Taman Koperasi Kupek nakkan, mahukan. Jadi untuk pembinaan rumah ibadat ni dalam negara kita tak ada masalah, tetapi kena melalui saluran yang betul. Begitu juga dengan rumah ibadat yang lain, masjid, surau, tokong dan sebagainya. Kita ada satu saluran undang-undang bagaimana nak buat, nak diwartakan. Jadi kat sini kita telah lihat berkenaan jawatan kuasa bertindak telah mengubukakan kepada yang dipertua Majlis Permandangan Kajang berkenaan dokumen-dokumen untuk kita permohonan. Salah satunya kita nak tengok warta kerajaan yang mengesahkan bahawa tanah ini telah direservkan sebagai tapak kuil pada tahun 1987. Mana dia? Jadi semua tu kena diwartakan, digazetkan. Jadi kat sini kita nak berlaku adil. Maknanya kita tak menghalang daripada pembinaan rumah ibadat. Ikutkan dalam Islam pun, dalam kita lihat sirah dalam Islam pun, kita tengok tak ada pun Nabi, para sahabat meruntuhkan rumah ibadat, tak ada sekalipun. Jadi kita tak nak permainan-permainan, sentimen-sentimen yang boleh mengugat keharmonian, kesejahteraan dan perpaduan dalam negara kita. Ini kita kena fahamkan kepada masyarakat dan juga rakyat dalam negara kita, supaya mereka faham kita nak semua ni ikut saluran undang-undang dan adil pada semua, pada semua bangsa kita ni. Bangsa Melayu ada, bangsa Cina ada, bangsa India pun ada. Sebab Taman Koperasi Kupek ni dikatakan semuanya ada pelbagai kaum, pelbagai agama dan bangsa. Kita semua hidup harmoni. Tapi kita tak nak jadikan satu isu ni, benda isu ni boleh menjadi sesuatu perkara yang boleh menjadi satu perkara yang kita tidak ingini. Jadi itu yang sebabkan kita dah wawarkan dah surat daripada Kerajaan Negeri Selangor yang telah menyerahkan sebahagian tanah ini kepada pihak Koperasi Kupek Berhad yang mula didaftarkan pada 18 Januari 1988. Ini boleh rujuk dalam siji carian rasmi. Jadi benda ni kita ada fakta dan ada bukti-bukti yang nyata, dan kita harap pihak MPKJ ataupun pihak berkaitan yang lain yang terlibat dalam urusan ni supaya mengambil keputusan. Kita nak satu keputusan yang muktamad dan kita nak ada satu hitam putih. Jadi kita lihat pada sesi mesyuarat, minit mesyuarat MPKJ berkenaan dengan mesyuarat bantahan kuil haram,
pada 18 April 2024, mesyuarat bantahan terhadap permohonan pindaan kebenaran merancang daripada Tertuan Persatuan Kuil Sri Maha Mariamman, pindaan melibatkan cadangan laluan keluar masuk melalui Jalan Desa Baru 2 dan Jalan QPEC 5F dan 5H. Jadi perkara ini telah diminitkan. Kita boleh lihat yang isi kandungannya, yang mana kat sini telah diambil tindakan tegas kepada kita tahu keputusan mesyuarat. Tuan Pengurusi juga mengingatkan agar pihak kuil tidak menjalankan sebarang aktiviti di kuil tersebut sehingga kesemua kelulusan diperolehi, dan sekiranya pihak kuil gagal mematuhinya, pihak MPKJ tidak akan teragak-agak untuk mengenakan tindakan yang lebih keras. Lalu Tuan Pengurusi memutuskan agar isu jalan keluar masuk tersebut dibawa ke mesyuarat jawatankuasa pusat setempat OSC yang akan datang untuk pertimbangan dengan mengambil kira bantahan penduduk. Nampak tu? Kena mengambil kira bantahan penduduk. Kita tidak boleh nak buat sesuatu keputusan sendiri. Jadi kita kena lihat bantahan penduduk setebal ni seramai 2,000 lebih, nak hampir 3,000 orang. Kita ada bukti, ada siap tanda tangan, ada alamat, ada nombor telefon. Dan bukan kita sengaja-ngaja nak mengadakan bukti ni sebut. Jadi kita harap pihak yang berkaitan, yang berwajib, yang terlibat, supaya kita nak satu keputusan yang muktamad, menamatkan segala persoalan-persoalan yang bermain di fikiran penduduk Taman Koperasi QPEC ni. Kita nak suasana harmoni. Kita nak bergaduh-gaduh, kita tak nak. Sebab kita hidup di kalangan masyarakat yang majmuk ni. Negara kita, kita sayangkan negara kita. Jadi kita harap ketulusan dari segi semua jabatan. Kita kena ingat, kita ni diamanahkan. Saya tekankan, kita ni diamanahkan dan dipertanggungjawabkan dengan jawatan yang kita ada. Itu adalah satu bebanan yang akan kita jawab nanti. Jadi saya harap berkenaan isu ni dapat dijawab secepat mungkin dan dapat diberikan keputusan yang muktamad, supaya semua kemulut-kemulut ini dapat ditamatkan dan diselesaikan. Sebab kita ada tengah nak buat satu kebun komuniti kat sini. Kita pun dah mohon dan dapat lepas, dan kita dapat lihat, dan isu ni dah terlibat dengan kebun komuniti sehingga persempadanan yang telah diiktiraf. Kita telah dapat permohonan dan permohonan tersebut diiktiraf oleh JUPEM, dan kita akan minta semua yang terlibat untuk memberi jawapan dengan segeralah. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Saya ingatkanlah kepada mereka semua, kita kena tanamkan sayang dan cintakan negara kita. Dan kita ni hidup di negara kita ni berbilang agama bangsa, dan kita semua kita kena anggap kita ni adalah semuanya bersaudara kita. Itu kena faham. Dalam Quran pun Allah dah sebut berkenaan dengan Allah takkan ciptakan kita ni berbilang bangsa, kala lain-lain untuk kita saling mengenal-kenal. Itu adalah salah satu rahmat Allah Subhanahu Taala. Jadi jangan sekali kita mempolitikkan perkara tersebut sehingga mewujudkan satu suasana yang tidak harmoni, permusuhan, sehingga kita tak nak jadi lebih teruk. Sebab kita itu konsep perpaduan ni, bagaimana nak menghidupkan satu suasana yang masyarakat majmuk ni. Kita nak hidup berkasih sayang, jiran semua. Saya pun berkawan juga dengan masyarakat India. Dengan orang Cina saya berkawan. Saya ada kawan baik orang Cina, saya ada kawan baik orang India. Dan kita masing-masing saling menghormati antara satu sama lain. Itu yang kita nak. Sebelum ni pun saya dah tekankan berkenaan dengan menghormati satu sama lain, baru kita akan hidup dengan harmoni. Kita nak MPKJ memutuskan, kita tak nak main tarik tali, kemudian tak ada apa-apa jawatan, asyik tergantung semua. Jadi nanti kita akan berbalah sama sendiri. Sebab kan sedangkan semua kat sini kawan-kawan. Kita membesar daripada kecil semua. Jadi kita tak nak perkara ini. Yang saya nak tekankan, saya harap jangan ada yang mengambil kesempatan untuk memecikkan api lah. Kita nak ada orang yang menyelesaikan perkara ni dengan bijaksana. Itu yang dikatakan ketulusan dan integriti dalam amanah yang telah dipertanggungjawabkan.